Hari itu aku berjalan mencari kerusi roda untuk ibu. Aku berdiri di farmasi membelik satu persatu kerusi roda itu. Macam biasa, setiap kali aku beli peranti perubatan, aku akan semak dulu nombor pendaftaran dia. Aku mula berniaga di Bazar Ramadan. Tak mudah, tapi setiap kali pelanggan hulurkan duit, aku tersenyum. Ingat, ini untuk ibu. Aku berjalan menuruni tangga. Lalu aku duduk di satu sudut. Masa tu aku dah merenung. Lepas tu, bila aku dah buat kira-kira, Alhamdulillah akhirnya duit aku dah cukup untuk beli kerusi roda ibu. Hari yang aku nantikan pun tiba. Aku menyorong masuk kerusi roda itu dengan harapan ibu lebih senang untuk bergerak lepas ni. Ibu, An ada belikan kursi roda untuk ibu ni. Nanti senanglah ibu nak bergerak. Ana beli kerusi roda ni berdaftar ke dengan MDA? Mestilah bu. Nanti orang MDA datang spot check pun An tak takut. Pandai anak ibu. Terima kasih An. Hari sebelum raya, aku dah mula pasang lansir baru dan kemas apa yang patut kat dalam rumah. Walaupun fikiran aku tak menentu, tapi aku tetap gagalkan diri untuk siapkan semua ni. Hanya untuk hari itu. Aku rindu sangat-sangat dapat berkumpul seperti dulu. Tertawa, bercerita dan mencipta kenangan tanpa sedar. Masa berlalu begitu pantas. Ibu, nanti lepas buka puasa, jangan lupa makan ubat ni tau. An, kalau suatu hari nanti ibu dah tak ada, An kena kuat tau. An jagalah rumah ni elok-elok. Jangan cakap macam tu bu. An nak sangat ibu sihat macam dulu. Nanti kalau ibu dah sihat, ibu dah tak payah dah pakai kursi roda ni lagi. Tapi kerusi roda ibu kini dah kosong. Pagi Syawal, aku duduk sendirian, memerhati meja makan yang sunyi, tanpa gelak tawa seperti dulu. Pandanganku jatuh pada gambar lama kami di dinding. Wajah-wajah yang pernah mengisi hari-hariku dengan penuh kasih sayang. Hati aku sebab ayah pun dah lama pergi. An, Ibu, Assalamualaikum. Kami datang nak raya ni. Assalamualaikum. salam. Selamat raya. Selamat Hari Raya. Kau sihat? Alhamdulillah sihat. Ya. Ni aku dah bawa kuih raya. Kami Wah. bawa kuih raya untuk kau. Terima kasih. Susah-susah je. Tak apa. Aku tahu kau suka kuih tu. bang, pulang masuk dulu. Duduk kat dalam. Hargailah insan tersayang selagi mereka masih di sisi. Raikan setiap detik bersama. Ketawa, berkongsi cerita dan cipta kenangan indah. Kerana kasih sayang yang tulus adalah anugerah yang paling berharga di dunia ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ikhlas dari kami, pihak berkuasa Peranti Perubatan Malaysia.